Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menu hari ni 5km dengan 3 set strength training. Satu set tu ada 7 item. So 7. Setiap item tu 15 rep. Jadi jom kita mulakan larian 5km. Lepas tu baru kita continue dengan strength training. Let's go. 1km 8.52, 2km 8.45, 3km 8.46, 4km 8.47, 5km pace 8.48, masa 44 minit 11 saat. Alhamdulillah. Dah habis kita punya workout hari ni 5km. Nanti aku nak sambung dengan strength. 3 set 15 rep. Setiap satu set ada 7 unit, 7 jenis workout. Okay guys, satu kata-kata hari ni lah, jangan pernah kita memandang kejayaan orang. Contoh kejayaan atlet ke, kejayaan elite runner ke, jangan pernah memandang kejayaan dia. Pandanglah di mana dia bermula, pandanglah kejatuhan dia, pandanglah usaha dia. Sebab itu yang akan membuatkan kita lebih kuat untuk berusaha. Kalau kita hanya memandang kejayaan dia, itu membuatkan rasa kita adalah lemah dan juga kita adalah tak mampu untuk bersaing dengan dia. Tetapi kalau kita memandang usaha dia, kita memandang jatuh bangun dia, kita akan belajar sesuatu. Setiap kejayaan datangnya dengan usaha. That's all guys. Settle lagi ni. Sebenarnya panas sebenarnya hari ni. Dah macam hit training aku rasa. Heart rate aku tak boleh nak kawal. Aku rasa average heart rate aku 143. Untuk easy run selalu aku buat average heart rate 131, 132. By the way, okay je, tak ada masalah. Janji average heart rate aku jangan lebih 149. Okay guys, kita jumpa lagi next episode. Aku nak sambung strength training pula. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa esok guys. Assalamualaikum.